Yo, strike yang pertama guys. Strike yang pertama. Yo. Boleh. Allah, lempak makan tu. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua sahabat-sahabat penonton, sahabat subscriber. Terima kasih banyak-banyak guys yang subscribe, yang like, yang share, yang komen-komen tu guys. So terima kasih banyak-banyak lah. So pagi ni aku nak continue casting Harwal lagi guys. Spot macam biasalah, aku hujung minggu ni spot dekat-dekat dengan rumah aku je lah. Spot nak pergi jauh macam tak sempat. Inilah spot aku. Ya, sungai ni bendang sekarang menghijau guys. Tengok padi yang menghijau sekali. Padi pun dah besar. Hari ni agak surut guys. 2-3 hari lepas agak banyak. Ni agak surut tengok tu. Agak memang dah surut. Burung tu berjemaah apa dekat tengah bendang tu. Dia duduk dekat-dekat tu. Tu kat tengah bendang tu. Tak silap aku burung camal dekat situ. So aku pun tak tahu nak boleh menggasok ke tak. Tapi aku rasa-rasanya macam InsyaAllah macam boleh menggasok guys. Macam boleh menggasok. Hari ni aku nak guna seau plastik guys. Guna seau plastik. Kita taruh seau plastik yang merah ni. Seau plastik yang merah guys. Setup aku hari ni guys. Lama dah aku tak guna setup ni. Antara Daiwa GK Bijin 1000 and braided aku baru taruh dah. ESP apa? ESP Imo yang murah yang murah and 100 meter. Rod baru guys. Ini Poundage aku pakai Poundage 38 daripada Buzen. Kita try tengok lah hari ni. Harap-harap adalah rezeki mencekuk kan. Aku main ni kategori UL juga lah guys. Asal aku nak pakai 28 tapi sajalah 38 lah. Lebih kurang lah 28 dengan 38 tu. Alright, bismillahirrahmanirrahim. First call of the day. Kekok pula guys. Lama aku tak main spinning ni. Harap-harap jangan ada orang yang menjala weh. Yo, strike yang pertama guys. Strike yang pertama. Yo, strike yang pertama. Allah. Boleh. 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 Paitah pun boleh. Ikan pun boleh. Jom. Boleh dah. Allah, takut kayu pula. Boleh gagak, alhamdulillah. Allah, rezeki mula. Allah, rezeki. Lempak makan tu weh. Pertama kali kan? Pertama. Alhamdulillah. Tu dia. Ya Allah ya Tuhanku. Rezeki murah. Balik ambil pula seh padu guys. Yang kata murah rezeki ni. Allahu akbar. Balik ambil terus. Allahu akbar. Ya Allah guys. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah rezeki. Balik ambil terus ya Allah. Paitah tu lalu Pak Long tu tanya boleh. Aku jawab dua-dua boleh lah jawab dah. Ikan pun boleh, paitah pun lepas. boleh. Allah, yang kata nak jadi rezeki akak pun pada Allahu akbar. Yang kata nak boleh jadi rezeki besar. Aku nak buat kolam ni. Timbang dulu ke apa ke. Tu dia. Ni aku kena review sikit Aku review sikit guys. Aku review ikan sikit guys. So rezeki yang pertama, alhamdulillah, ikan yang panjang dan besar guys. Kita timbang tengok noh. Padu terbaik. Memang terbaik. Jap je. Kita timbang tengok guys. Serba baru hari ni. Sarung tangan baru, beg pun baru, rod baru, mesin lama. Ikan pun baru guys. Ikan baru naik. Timbang dulu. Ya, 1 kilo 1, 2, 300
1.3 kilo guys. Allahu Akbar. 1.3 kilo. 1.3 kilo. 1.3 kilo. Orang duk lalu pula. Aku duk ambil gambar. Alhamdulillah. Kita dah ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Long tu orang kata baru balik. Baru balik Pak Long. Balik naik si Gorgon pula doh. Ayak pun tak ada orang. Aku pula tali tak ada ni. Duduklah kat tang tu. Lari. Lari juga. Campur puyuh lah banyak ni. Mari. Halah. Curut Curut ni aku lepas balik lah. Allah. Hang tak dandan. Menjala pula guys. Habuan. Ui, sampai tok pun kasak mangkak. Saya comel-comel dia. Saya comel-comel dah tinggal pula dah. Cari sat-sat dah weh. Cari kasur-kasur dah. Tu plastik berteruk weh. Mari. Mari. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya padu. Aduh lagi guys. Tadi dia kena ambil kilo pasal. Dah kilo tempak tu. Boleh. Alhamdulillah. Ada rezeki lagi guys hari ni. Air mati aku. Saya secekok weh. Saya mantap. Hak besar tu saya cekok ah. Hak besar tadi. Cekok. Kalau rezeki tu kata dah tertulis untuk kita. Dia jala dia turun dalam sungai pun makan ni. Duduk. Bila menjala ni ikan dia terkejut. Ikan ni kalau terkejut lari tak cukup tanah weh. Kalau dia lari macam tu memang dia tak mau makan lah. Anda orang tin tu duduk menjolok kat situ. Kapu tu belido. Kalau tak belido. Tapi ikan bandaran macam tak ada dalam sungai ni. Memang kau kasak dalam padang tu. Tengah padang. Padi jarang. Nampak lah dia menangkap. Hari tu kayak dia lepas masuk kendang. So memang ikan pun janganlah masuk sekali. Kumai dia ni dia meletup sana pula. Dia weh. Gila. Kat tengah kendang tu. Anak-anak apa? Macam bewok. Si curut. Bolehlah. Tidaklah curut sangat. Tak ada curut sangat. Tapi aku tak nak ambil je. Weh, apa balik aku punya sop plastik. Dah. Pergi balik. Orang nak lepas sana dia. Baju tani pula. Alright. Nah, pergi balik. Baik.
pusing kau. Dia kasar-kasar sudah. Cik sangat tu. Si curutron. Alright guys, ikan pun dah tak mau makan lah tengah hari je. Ataupun ada orang menjala kan, dia pun dah tak mau makan lah. Takut terkejut, cabut lari je. So terima kasih banyak-banyak guys yang dah subscribe, yang like, yang share, yang komen-komen, yang nonton video-video aku. Terima kasih banyak-banyak lah. So hari ni aku menghanyakan rod ni. Alhamdulillah, strike pun mantap weh. Balik-balik sekali, terus strike monster. Terbaik rod ni, rod 38. Sedap weh main. So pair pula dengan mesin ni kan. Oh memang sedap lah. Alright, jumpa lagi guys untuk next episode. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik mantap weh. 1.3 kilo sekor ni. Oh, sekor lagi tu pun tak jauh sekilo. Atau lah ini. Alright guys, jumpa lagi untuk next episode. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.